Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Etika ni tuan-tuan, kita hari ni nak bercakap berkaitan dengan penjawat awam, etika dan profesionalisme. Jadi etika ni tuan-tuan, prinsipnya adalah prinsip nilai murni dan juga moral. Etika ni dia lebih kurang, kalau dalam prinsip Islam dipanggil sebagai ihsan. Ihsan ni kita buat benda yang betul. Etika ni kita buat benda yang betul walaupun tak ada orang tengok. Ihsan pun dalam Islam, dalam agama Islam, Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ihsan ni ialah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita nampak Allah berada di hadapan kita, padahal memang kita tak nampak Allah. Tetapi kita kena sedar bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita. Jadi dalam keadaan kita sentiasa rasa kita diperhatikan, jadi kita akan buat benda yang betul. Kita tak buat benda yang haram sebab kita tahu kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ihsan, perasaan tu. Jadi etika ni adalah merupakan bahasa moden. Jadi bermaksud kita buat benda yang betul walaupun tak ada orang tengok kita buat benda betul tu. Jadi walaupun kita dalam keadaan tak diperhatikan oleh ketua dalam perkhidmatan awam kan, pengarah, walaupun tak ada orang tengok kita, tetapi kita tetap buat benda yang betul. Kita tetap jalankan amanah kita. Itu etika. Jadi tuan-tuan, etika ni dia berkaitan dengan amanah yang diberikan kepada kita. Jadi walaupun tak ada orang tengok, walaupun orang tak tahu, walaupun kita boleh sorok, ada kemampuan kita untuk sorok, tetapi kita tak buat benda yang tak betul sebab kita nak jaga amanah perkhidmatan awam di kerajaan dalam Malaysia ini, tuan-tuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianat kepada Allah dan Rasul dan kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui perkara itu adalah benda yang tak baik. Jadi tuan-tuan, jangan kita khianat. Allah melarang kita daripada kita khianat, terutama amanah pekerjaan kita dalam perkhidmatan awam. Jadi kita kena beretika. Sebab apa? Jawatan ni adalah amanah dan kita tidak boleh salah gunakan untuk kepentingan diri. Jadi tuan-tuan, banyak antara benda yang kita boleh jaga, yang paling nyata berkaitan dengan integriti ni, senang cerita adalah kita boleh kaitkan yang tak baiknya adalah rasuah. Rasuah ni adalah kita menerima ganjaran daripada orang lain untuk kita gunakan kuasa kita dalam perkhidmatan awam. Dalam perkhidmatan awam ni tuan-tuan, semua orang ada tanggungjawab dan tanggungjawab itu adalah kuasa. Dan kalau kita salah gunakan kuasa kita sebab kita dapat ganjaran rasuah dan sebagainya, itu adalah kita mengkhianati perkhidmatan. Contohnya, kalau kita jaga nombor giliran, orang holo RM5, kita cepatkan nombor giliran dia. Tak ada apa pun, dia cepat 10 minit je. Tapi kita menafikan hak orang lain selama 10 minit jadi lambat, contohnya lah. Sebab kita ni ada kuasa tuan-tuan, daripada yang paling grade tinggi ke grade rendah kan, mereka ada kuasa. Sebab jawatan di mereka tu memberikan mereka kuasa dalam perkhidmatan awam. Jadi integritinya kita tidak menerima rasuah, tu yang paling nyata lah. Apatah lagi kita ada kuasa untuk meluluskan lesen, untuk memberi permit, memberi kuasa untuk sebarang kemudahan-kemudahan, memberi sewa dan sebagainya. Jadi kita gunakan kuasa yang diberikan kepada kita, kita terima duit daripada orang lain, rasuah dalam kita menggunakan kuasa. Jadi itu tuan-tuan adalah tidak beretika. Haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun benda itu melibatkan peraturan-peraturan undang-undang dunia, tapi kita salah gunakan amanah. Kita salah gunakan amanah yang telah diberikan kepada kita. Jadi tuan-tuan, itu yang paling besar. Dan sepatutnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak buat benda-benda haram. Sebab rasuah ini adalah benda yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasul. Tapi kalau kita tak nampak sangat, tak takut juga, tapi paling tidak pun tuan-tuan, kita takut pada hukuman lah. Jadi Alhamdulillah SPRM dah tunjukkan, kalau siapa yang rasuah mungkin kena penjara, kena bayar denda sampai tak terbayar.
Jadi itu merupakan orang kata apa, sebagai penghadang kita daripada kita membuat rasuah. Tapi ingat, yang paling utama sekali hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah, jadi kita tak buat rasuah, jadi kita beretika. Dan juga amanah kita dalam kerja ni tuan-tuan, sebagai penjawat awam, apa amanah kita? Amanah kita, kita ada waktu yang tertentu untuk bekerja. Daripada jam 8 sampai jam 5, contohnya 9 jam sehari, sejam waktu rehat. Jadi tuan-tuan, kita bekerja pukul 8. Ataupun mungkin sekarang waktu fleksi, kita masuk pukul 9 tapi kita balik pukul 6 petang. 9 pagi kita masuk, kita balik pukul 6 petang. Jadi sepanjang itu kita menunaikan tanggungjawab. Kecuali kalau kita, boleh lah, sebab kita ni sebagai manusia, kita lemah kan. Kalau kita dahaga, kita pergi pantry minum air. Ataupun kalau kita lapar, kita makan. Tapi makannya adalah tempat yang ditentukan. Contohnya kalau waktu rehat kita pukul 1 sampai jam 2. Jadi kita gunakan waktu itu untuk solat zuhur, untuk makan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu amanah pekerjaan kita. Jadi jangan curi tulang. Curi tulang ni contohnya tuan-tuan, kita pergi kerja, kemudian kita keluar sekejap. Keluar, pergi shopping dan sebagainya. Shopping ni tuan-tuan bukannya di waktu pejabat dan sebagainya. Kita cuba kawal kehidupan kita, waktu kita, supaya amanah waktu kerja kita itu kita laksanakan dengan sebaiknya. Tapi kalau ada keperluan pun, ada dalam sistem perkhidmatan awam tuan-tuan, kita boleh keluar, minta dengan ketua kita untuk keluar. Mungkin kita nak pergi klinik ke, ada emergency keluarga dan sebagainya. Kebijaksanaan pegawai kerajaan ni tuan-tuan, walaupun dia kata tak boleh, tetapi memang ada keperluan insani. Jadi dia akan benarkan. Dia akan benarkan tuan-tuan. Ada kecemasan dan sebagainya. Jadi perkhidmatan awam ni tuan-tuan, dia fleksibel. Dia ada unsur-unsur kemanusiaan. Tapi peraturannya tetap ada. Jika perlu, kita boleh minta. Dia ada sistem yang membenarkan kita untuk keluar dan sebagainya. Tetapi secara asasnya, kita kena berada di pejabat, contohnya 9 jam setiap hari. Dan sekarang pun kita ada bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah ni tuan-tuan, dalam beberapa keadaan, bekerja dari rumah ni adalah kita bekerja. Bukannya kita cuti. Bukannya cuti, bekerja dari rumah. Tapi adalah kita bekerja. Nama pun bekerja dari rumah. Jadi tuan-tuan, itu amanah. Jadi amanah itu tuan-tuan, kita laksanakan. Jadi beretika tuan-tuan. Dari segi nilai-nilai murni yang kita buat, dan moral kita laksanakan. Kita laksanakan nilai-nilai etika dalam perkhidmatan awam. Jadi tuan-tuan, kita kena patuh kepada undang-undang, patuh kepada peraturan-peraturan penjawat awam. Etika ni contohnya tuan-tuan, kita ada sekarang banyak media sosial, Facebook, kita ada TikTok dan banyak lagi lah. Apa lagi? X. Kalau dulu Twitter kan. Jadi tuan-tuan, antara etika penjawat awam yang telah digariskan dalam perkhidmatan awam ialah kita tidak boleh membuat sebarang kenyataan-kenyataan yang berbentuk orang kata apa, yang berbentuk anti kerajaan, mengkritik kerajaan dan sebagainya. Sebab kita adalah sebahagian daripada kerajaan. Jadi memanglah semua orang bebas untuk memberikan pandangan. Tetapi kita kena ingat, status kita adalah penjawat awam. Jadi kalau penjawat awam, kita tidak boleh mengkhianati perkhidmatan awam. Kita ada saluran. Kalau kita rasa kita rasa ada benda yang tidak kena dengan perkhidmatan awam, kita ada saluran kita. Sampai kepada KSN dan sebagainya. Dan mereka ni tuan-tuan, ketua-ketua kita ni, mereka bersedia menerima sebarang bentuk teguran dan sebagainya. Tapi bukannya bentuk serangan dalam media sosial. Jadi kawal diri kita adalah penjawat awam. Dan penjawat awam ni tuan-tuan, kita adalah mewakili kerajaan. Jadi orang kata apa? Government yang memerintah, itulah government yang sebagai kita katakan sebagai ketua kita. Jadi kita tidak menyerang kerajaan dan sebagainya. Kena hati-hati. Dan tunjukkan perbuatan kita, akhlak kita sebagai penjawat awam. Dalam media sosial, janganlah gunakan perkataan-perkataan yang tak elok dan sebagainya, walaupun teguran dengan kawan-kawan. Kita buat gambar-gambar yang tak berapa kena dan sebagainya. Sebab apa? Kita itu adalah merupakan imej kita sebagai penjawat awam. Dan sebenarnya imej kita sebagai muslimin, sebagai orang yang patuh kepada Rasul Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan,
jaga akhlak kita dalam media sosial dan sebagainya. Dan kita amalkan budaya kerja yang mulia. Kita jumpa orang tuan-tuan, kalau perkhidmatan awam ni, kita berkhidmat kepada masyarakat. Jadi tunjukkanlah happy-nya kita untuk kita berkhidmat kepada mereka. Kita bantu mereka setakat yang boleh. Bukannya kita menghina diri kita, tetapi kita bantu mereka, cuba fahami apa masalah dan kita cuba selesaikan mengikut kemampuan kita. Kalau tak boleh, bertentangan dengan undang-undang, memang tak boleh lah. Jadi tuan-tuan, tapi mana dalam bab ini kita cuba bantu sebaik yang mungkin. Kita kena, ni bab profesionalisme lah. Kalau profesionalisme ni tuan-tuan adalah kita ni berkemahiran yang tinggi. Kemahiran kita yang tinggi untuk kita melaksanakan tugas kita. Jadi kita ni dah banyak latihan tuan-tuan. Ada periksa perkhidmatan awam pun dah ada. Jadi maknanya kita kena faham betul-betul. Kita kena faham perlembagaan. Perlembagaan ni benda yang asas dalam perkhidmatan awam. Kita kena belajar benda tu. Kita kena belajar peraturan-peraturan perkeliling-perkeliling. Kita kena mahir semua benda tu tuan-tuan. Apa bukti kita mahir? Sebab kita ada peperiksaan-peperiksaan wajib. Jadi sepatutnya benda tu dah jadi darah daging kita sejak daripada kita awal bekerja perkhidmatan awam sebagai penjawat awam. Jadi kita kena pakar dan kita kena bijak. Contohnya kita berjumpa dengan orang awam, kita bijak analisa masalah mereka. Kita bantu setakat yang boleh. Kalau kita boleh bantu tuan-tuan, kita selesaikan masalah mereka, alhamdulillah. Tapi kita kena bijaklah. Cuba selesaikan masalah dan sebagainya. Tetapi kalau memang tak boleh nak bantu, bersalahan dengan undang-undang contohnya dan sebagainya, ataupun boleh menjejaskan hak-hak orang lain, jadi tuan-tuan kita bijak dalam menyampaikan. Menyampaikan kata tak boleh dan sebagainya dengan cara yang baik. Cara yang baik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, komunikasi kita kena bijak berkomunikasi dengan orang. Bijak berkomunikasi dengan orang. Jadi mungkin kalau kita tengok drama, kita tengok cerita dan pengalaman-pengalaman kerja, doktor ni antara orang yang paling hebat berkomunikasi. Dia nak cakap dengan orang tu sakit. Orang tu sakit, orang tu ada penyakit. Cara cakap tu maknanya orang yang menerima perkabaran itu tidak terlalu terkejut sangat. Cara berkomunikasi tuan-tuan, kita kena bijak. Dan begitu juga anggota-anggota perkhidmatan keselamatan kita. Perkhidmatan keselamatan. Telefon keluarga kata, tuan, keluarga tuan aksiden contohnya. Jadi betapa beratnya nak sampaikan berita-berita sedih begitu. Tapi itulah kebijaksanaan intelektual kita. Macam mana kita nak sampaikan benda tu? Paling penting komunikasi sampai. Jadi kita ni tuan-tuan, kita kena belajar juga. Kemahiran tinggi juga cara kita nak bercakap. Paling penting cara kita bercakap, paling penting sekali kita nak bagi orang faham. Kita nak bagi orang faham dengan cara yang tidak mengganggu emosi mereka. Paling mudah untuk mereka membuat tindakan dan sebagainya. Itu kena belajar tuan-tuan. Itu skill, profesionalisme sebagai seorang penjawat awam. Kalau dalam ilmu-ilmu orang kata apa, motivasi dipanggil sebagai komunikasi berkesan. Banyak komunikasi berkesan ni kita boleh applykan di banyak tempat tuan-tuan. Dengan suami isteri pun kena pandai komunikasi. Suami isteri ni dia kena sentiasa bercakap, kena cerita. Suami faham apa masalah isteri, isteri faham apa masalah suami. Nak cerita pun cerita dengan ada taktiknya, supaya tak terkejut, supaya mereka happy dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita bijak berkomunikasi, ada skill-skill komunikasi tuan-tuan, insya-Allah hubungan kita dengan orang keliling, hubungan kita penjawat awam dengan orang ramai, penjawat awam dengan rakan sekerja kita dalam environment kerja kita, insya-Allah akan jadi aman dan harmoni. Komunikasi sama juga kalau suami isteri, komunikasi baik dengan anak-anak, komunikasi kita baik. Agak-agak rumah tangga kita macam mana? Insya-Allah aman, damai dan harmoni. Jadi tuan-tuan, penting bagi kita mempelajari, menghayati etika kerja dalam perkhidmatan awam dan profesionalisme dalam perkhidmatan awam, sebab itu juga adalah merupakan suruhan dalam agama kita. Jadi tuan-tuan, setakat itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.